Kalau perlu kita menang untuk bebaskan Datuk Seri Najib, biarlah kita menang dengan besar supaya kita buktikan yang rakyat sayang Datuk Seri Najib dan kita memang nak Datuk Seri Najib bebas. Kalau dia nak letak jawatan, lebih baik letak jawatan sekarang, tak payah nak tunggu-tunggu kita menang. Itu yang saya sarankan. Siapa sayang Najib, terus undi Barisan Nasional supaya kita pastikan bosku keluar dan bersama. Itulah konklusi dia. Kalau kita memberi sokongan, maknanya mereka akan mengambil itu sebagai satu tanda. I tak nak cakap lebih-lebih lah. I think you know what it means.